Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyasarkan penambahan 1,000 pengguna baharu aplikasi My Price Catcher menjelang akhir tahun ini berbanding lebih 552,000 pengguna setakat ini. Timbalan Menteri Datuk Dr. Fuziah Saleh yakin sasaran itu mampu dicapai memandangkan aplikasi berkenaan menjadi platform perbandingan harga yang amat berguna kepada pengguna. Datuk Dr. Fuziah berkata daripada jumlah pengguna aplikasi itu, hanya 62% yang benar-benar menggunakannya sekaligus menunjukkan tahap kesedaran terhadap aplikasi Price Catcher masih lagi rendah. Saya kira ada beberapa faktor. Antaranya ialah pengguna itu sendiri. Tapi saya tidak rasa kita harus meletakkan beban sepenuhnya kepada pengguna. Sebab peranan untuk advokasi ini harus dipikul bersama. Peranan advokasi harus dipikul oleh kementerian, peranan advokasi harus dipikul oleh NGO pengguna dan pengguna sendiri, ya, di mana mereka tahu hak mereka. KPDN sentiasa komited menambah baik aplikasi Price Catcher yang diperkenalkan pada 2019 bagi pengetahuan pengguna terhadap kedudukan harga barang. Ya, sebab pegawai pemantau harga kita ada waktu-waktu tertentu untuk mereka mengambil data tersebut, ya. Kalau di pasar mungkin pukul 9 pagi, kemudian mereka pergi ke supermarket dan sebagainya. Jadi mungkin pada ketika itu supermarket belum lagi menentukan harga untuk hari tersebut dan harga tersebut pula berpandukan kepada supply, ya. Kadang-kadang harga borong dia lebih mahal, ya. Jadi maka harga runcit pun terpaksa kita di-adjust oleh supermarket. Antara cabaran lain dihadapi barangan yang dipantau tidak berada di rak ketika pemeriksaan dijalankan sekaligus menyebabkan tiada harga direkodkan serta dipaparkan dalam aplikasi Price Catcher.